Taka Makassar ialah salah satu destinasi popular di Labuan Bajo. Tempat ini sangat unik dan sering disebut sebagai Pulau Pasir Timbul kerana ia hanya muncul ketika air laut surut. Taka dalam bahasa tempatan bermaksud hamparan pasir dan Makassar diambil daripada nama kota Makassar. Ia bukan sebuah pulau tetap, tetapi ia adalah pasir putih yang di tengah laut biru yang jernih. Antara aktiviti yang menarik di Taka Makassar ini adalah snorkeling dan berenang. Airnya sangat jernih dan karang dan ikan kecil yang cantik. Tempat ini sesuai juga untuk bersantai dan bergambar di atas pasir putih halus yang luas ketika air surut. Lagi dia, nice. Biasanya dikunjungi bersama trip ke Pulau Komodo, Manta Point dan Pulau Padar. Waktu terbaik datang ke sini adalah ketika airnya surut, pagi ataupun tengah hari supaya pasir timbul dan nampak sangat jelas. Selepas menikmati keindahan pasir putih di Taka Makassar, kebanyakan pelancong akan meneruskan perjalanan ke Manta Point, iaitu lokasi snorkeling yang terkenal kerana di sini anda akan melihat pari manta yang besar berenang bebas di laut yang jernih. Pari manta ini juga disebut sebagai pari raksasa. Ia adalah sejenis ikan laut besar yang sangat terkenal di kawasan Manta Point, Labuan Bajo. Nama saintifiknya ialah Manta alfredi. Walaupun saiznya besar, ia jinak dan tidak berbahaya kepada manusia. Ia tidak mempunyai sengat seperti ikan pari biasa. Pari manta ini hanya makan plankton dan makroorganisma kecil dengan cara membuka mulutnya luas seperti berenang perlahan-lahan. Pari manta suka berenang dalam kumpulan kecil dan sering timbul di permukaan air. Kadang-kadang mereka melakukan manta dance, iaitu gerakan berputar di dalam air untuk menangkap makanan. Pemandangan yang sangat indah jika anda snorkeling di sana. Di Manta Point, anda boleh melihatnya dari permukaan atau dengan snorkeling ringan. Kalau beruntung, pari manta akan berenang sangat dekat. Bentar. Macam filem India.
Mutar-mutar. Nice. Saya singgah di Pulau Ping untuk aktiviti bergambar ataupun snorkeling. Ia adalah satu Pulau Ping yang menarik, yang menjadi destinasi yang sangat ikonik di Labuan Bajo dan sering menjadi kegemaran pelancong kerana warna pasirnya yang merah jambu lembut. Warna merah jambu pada pasir datangnya dari campuran pasir putih dan juga serpihan mikroorganisma karang merah yang hancur oleh ombak. Bila cahaya matahari menyinari, pasir ini kelihatan berkilau merah jambu muda, terutama pada waktu tengah hari sehingga ke petang. Antara aktiviti menarik di Pulau Ping ini adalah bergambar ataupun mengambil drone, snorkeling dan juga berenang. Airnya sangat jernih dengan terumbu karang yang berwarna-warni dan ikan-ikan kecil yang jinak. Saya menghabiskan masa berenang dan snorkeling di kawasan Cetek. Airnya sangat jernih, penuh ikan-ikan kecil yang berwarna-warni dan karang hidup yang indah. Bagi yang suka bergambar, Pulau Ping memang syurga. Di setiap sudut ada pemandangan cantik, pasir merah jambu, laut biru, langit cerah dan kapal pinisi yang berlabuh di kejauhan. Ramai yang ambil gambar di sini kerana pemandangannya seperti postcard hidup. Sesetengah pelancong naik ke bukit kecil di tepi pantai ini untuk menikmati pemandangan dari seluruh Pulau Ping dari atas. Laut biru, langit cerah dan pasir merah jambu membentuk kontras yang sangat menakjubkan.
Selepas puas bergambar dan mandi dan juga menikmati suasana yang sangat tenang, kami kembali ke kapal untuk makan tengah hari. Terima kasih kerana telah menonton. Jangan lupa subscribe, like dan komen. Dan saya akan sediakan video yang seterusnya. Terima kasih.